Oppo Reno 16 series baru launch dekat China dengan kamera 200MP. Jom tengok Oppo Reno 16 series baru ni. First sekali, Reno 16 Pro. Dia datang dengan skrin OLED 6.78 inch 120Hz refresh rate. Performance pula guna chip Dimensity 9500S dipadankan dengan RAM sehingga 16GB dan storage sehingga 512GB. Bab kamera dia pun bukan biasa-biasa. Tri kamera 200MP, 50MP dan 50MP, manakala selfie 50MP. Yang paling gila, bateri dia 7000 mAh, charging pun padu, 80W fast charging, siap support wireless charging 50W lagi. Kalau nak versi lebih compact, ada Oppo Reno 16 biasa. Masih guna OLED 120Hz refresh rate, cuma saiz lebih kecil iaitu 6.32 inch. Ia dikuasai chip Dimensity 8550 Super, dipadankan dengan RAM sehingga 16GB dan storage sehingga 1TB. Kamera sama macam versi Pro, 200MP, 50MP dan 50MP. Pada kamera selfie, 50MP. Bateri dia pun masih besar, 6700 mAh dengan 80W Super VOOC charge. Dan dua-dua siap ada IP66, IP68, IP69 sampai IP69K. Harga dekat China Oppo Reno 16 dan Reno 16 Pro RM2000 lebih je. So sekarang persoalan dia, ni masih kategori mid-range atau sebenarnya dah level flagship killer?